Kurang. Dah hukum tetap wajib. Sebab tak uzur. Ya. Orang lumpuh pun kena sembahyang. Ya. Orang lumpuh kan, mak bapak kita hak lumpuh dah pun Ya. wajib kena sembahyang. Kan? Ini kan orang hak duk sihat elok. Tapi tak mau. Ada satu orang tu, ayah dia 7 tahun dah tak sembahyang. Padahal duduk dalam pondok. Bisa ada bodoh. Itulah. Tak, puak-puak jin syaitan ni dia kerja kat semua. Ya. Ada makcik Tanah Merah. Umur 64. Anak dia orang Mega. Itu Ustaz tolong tak Ustaz. Dah 3 bulan dah tak mayang ni Ustaz ni. Umur 64 tu. Oh, boleh tu. Bila tanya, Cik, pasal apa Cik tak mau mayang? Terus pusing. Oh. Mayang lama, tak dapat apa pun tak dapat jawab. Jawab. Ni lama dah kan ni? Tak mau apa mau ni? Dia kalau kita pengat, alhamdulillah dia kadang duduk rumah anak lain kan. Kalau ini kali tu, semua kali. Galik. Pula rumah anak tu sibuk main TikTok ya. Makan lah. Galik lah, bagi makan lah. Allah. Oh, kita lah bila lah. Kita peringat. Peringat mana kali satu. Tak apa mau. Itu pun ciri-ciri puak lepa kan tu. Ciri puak lepa tu. Tak apa Apa no? Cik nama apa? Nama. Okey. Ya.